ribu. Night ataupun check. Kalau di US, dia akan deposit sebanyak RM5,000. Kalau pengundi berada pada kerana pengundian kedua, calon pengundian pertama akan membuat penandaan nama kepada calon pengundi. Sebaik sahaja calon pengundi kerana pengundian ketiga memberikan kertas dan calon pengundi akan bergerak pada tempat teks untuk menandakan teks pada bersebelahan dengan logo dan juga nama calon pada kertas pilihan tadi. Untuk mengetahui semua, ketika ini calon pengundian kedua akan melakukan sebelum melakukan proses pengundian, calon ini akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Seterusnya, calon pengundian kedua ini akan bergerak ke tempat teks. Ke tempat pengundian bertandakan teks yang dibantu oleh ketua tempat pengundi. Untuk mengetahui semua, ketua tempat pengundi juga berperanan untuk membantu orang yang berkeperluan khas seperti orang KU atau warga emas